November 2024, negara digemparkan dengan satu pendedahan mengejutkan dari Parlimen Malaysia. RM43.9 juta dana awam yang dilaburkan oleh Khazanah Nasional dan PNB ke dalam Fashion Valley dilaporkan hangus begitu sahaja. Bagaimana sebuah empayar fashion Bumiputera yang dahulunya menjadi kebanggaan negara, dipenuhi glamour dan pengaruh media sosial, boleh runtuh sehingga pejabat mereka diserbu oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Ini bukan sekadar kisah kegagalan perniagaan biasa. Ini adalah realiti pahit tentang apa yang berlaku apabila publisiti mengatasi fundamental ekonomi. Untuk memahami bagaimana krisis ini bermula, kita perlu kembali ke tahun 2010. Ditubuhkan oleh pasangan suami isteri, Vivi Sofinas Yusof dan Fadzarudin Shah Anwar, Fashion Valley bermula sebagai sebuah platform e-dagang yang bercita-cita tinggi. Model perniagaan asalnya sangat jelas, menjadi pusat sehenti untuk jenama fashion sopan atau modest fashion di Asia Tenggara. Menjelang tahun 2018, syarikat ini berada di kemuncak kegemilangan. Menurut laporan kewangan, mereka menjana pendapatan sebanyak RM84 juta dengan penilaian pasaran dianggarkan mencecah RM150 juta. Mereka bukan sahaja menguasai pasaran atas talian, malah mula membuka butik fizikal mewah di lokasi premium seperti Suria KLCC dan Pavilion Kuala Lumpur. Dengan pengaruh media sosial Vivi Yusof yang mempunyai jutaan pengikut, Fashion Valley dilihat sebagai ikon startup Bumiputera yang berjaya. Kejayaan ini menarik minat pelabur institusi gergasi milik kerajaan. Pada Mac 2018, Khazanah Nasional dan Permodalan Nasional Berhad atau PNB menyuntik pelaburan berjumlah RM47 juta, masing-masing RM27 juta dan RM20 juta untuk pegangan minoriti demi memacu syarikat ini ke peringkat global. Namun, di sebalik kemewahan dan reputasi hebat di media sosial, retakan dalam struktur perniagaan Fashion Valley mula kelihatan. Terdapat 3 kesilapan kritikal yang membawa kepada kejatuhan mereka. Pertama, peluasan agresif butik fizikal. Bayangkan anda membelanjakan modal yang sangat besar untuk menyewa premis di pusat beli belah paling mahal di Malaysia dan Singapura, manakala aliran trafik runcit sangat tidak menentu. Kos overhead sewaan yang tinggi ini membebankan aliran tunai syarikat secara berterusan. Kedua, penutupan mengejut platform multi-brand mereka pada September 2022. Langkah drastik ini diambil untuk memberi tumpuan sepenuhnya kepada jenama in-house mereka sendiri, Dak dan Lilit. Namun, tindakan ini mengasingkan lebih 400 pereka tempatan yang selama ini bergantung kepada platform tersebut, sekaligus memindahkan seluruh risiko perniagaan kepada hanya 2 jenama. Ketiga, kadar pembakaran tunai atau cash burn yang sangat tinggi berbanding unit ekonomi yang tidak kukuh. Penilaian syarikat lebih didorong oleh pengaruh influencer berbanding kesihatan kewangan sebenar. Menjelang tahun kewangan 2021, Fashion Valley dilaporkan telah mengumpul kerugian terkumpul melebihi RM80 juta. Strategi membakar duit demi pertumbuhan akhirnya memakan diri apabila dana mula kering. Saat kritikal tiba pada November 2023. Dengan liabiliti yang menimbun dan prestasi kewangan yang merosot, Khazanah dan PNB terpaksa membuat keputusan sukar untuk keluar dari pelaburan ini. Mereka melakukan jualan lelong atau fire sale pegangan saham mereka kepada sebuah syarikat pelaburan, NX2 Ventures Sendirian Berhad. Dari pelaburan asal bernilai RM47 juta, kedua-dua dana kerajaan ini hanya menerima pulangan gabungan sebanyak RM3.1 juta sahaja. Ini bermakna, sebanyak RM43.9 juta dana awam telah hangus begitu sahaja, satu kerugian modal yang sangat besar iaitu sebanyak 93.4%. Rahsia ini akhirnya terbongkar sepenuhnya kepada umum pada Oktober 2024 apabila Kementerian Kewangan mendedahkan butiran transaksi tersebut di Parlimen. Pendedahan ini mencetuskan kemarahan luar biasa daripada rakyat Malaysia yang mempersoalkan bagaimana dana pencen dan dana kekayaan negara boleh diuruskan dengan begitu longgar sekali. Impak daripada pendedahan tersebut sangat pantas dan merosakkan. Pada November 2024, pengasas bersama, Vivi Yusof dan Fadzarudin Shah Anwar, mengeluarkan kenyataan permohonan maaf secara terbuka. Mereka menyatakan,
We take full responsibility for the failure of the investment. We are sorry that we let our investors and the public down. Serentak dengan itu, mereka mengumumkan peletakan jawatan daripada semua jawatan eksekutif dalam Fashion Valley. Kemarahan orang ramai tidak terhenti di situ. Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, segera mengarahkan khazanah untuk menjalankan audit dalaman bagi menyiasat transaksi tersebut. Tidak lama kemudian, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM melancarkan siasatan rasmi menyerbu pejabat Fashion Valley serta kediaman pengasas dan membekukan akaun berkaitan untuk siasatan lanjut. Kini, Fashion Valley masih beroperasi di bawah kawalan penuh NX2 Ventures dengan fokus kepada jenama Dak dan Lilith, namun reputasi jenama ini telah tercalar hebat di mata masyarakat. Apakah pengajaran penting yang boleh kita ambil daripada krisis Fashion Valley ini? Pertama, bagi usahawan dan pelabur runcit, kuasa pengaruh media sosial dan populariti jenama tidak semestinya diterjemahkan kepada model perniagaan yang mampan atau menguntungkan. Populariti hanyalah ilusi jika unit ekonomi asasnya tidak kukuh. Kedua, proses penilaian atau due diligence oleh dana pelaburan institusi kerajaan mestilah lebih ketat. Mereka perlu mengutamakan kesihatan kewangan yang realistik berbanding naratif publisiti yang indah khabar dari rupa. Ketiga, peluasan perniagaan fizikal secara agresif menggunakan dana modal teroka tanpa pembuktian keuntungan adalah satu tindakan yang sangat berisiko tinggi. Jangan sesekali mengorbankan kestabilan aliran tunai demi mengejar prestij luaran. Kes Fashion Valley ini menjadi peringatan keras kepada seluruh ekosistem perniagaan di Malaysia. Adakah pelaburan ini sememangnya satu kegagalan perniagaan yang jujur atau adakah ia berpunca daripada kecuaian tadbir urus? Bagaimana pendapat anda? Tuliskan pandangan anda di ruangan komen di bawah. Pernahkah anda membeli produk dari jenama mereka? Jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan aktifkan loceng notifikasi untuk terus mengikuti analisis kes perniagaan seterusnya di Wang Kuasa. Sehingga kita berjumpa lagi.